Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang diucapkan ke program webinar Gerak Kerja MPG SPM 2021 bagi mata pelajaran perniagaan SPM 3766. Bersama kita nanti adalah wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan juga dua orang penceramah jemputan daripada Guru Akram Negeri Terengganu. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Encik Hishamuddin bin Osman, Ketua Penolong Pengarah Unit TVET Sektor Pembelajaran JPNT untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Nasaruddin daripada SMK Ibrahim Fikri selaku moderator kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Terengganu, guru-guru dan anak-anak pelajar sekalian. Saya Cikgu Hishamuddin bin Osman mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Jadi pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengungkapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk mengikuti program Gerak Kerja MPG SPM 2021 bagi mata pelajaran perniagaan SPM 3766 dalam norma baru secara atas talian. Keduanya, terima kasih juga kepada Tuan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Tuan Haji Salim bin Ebi Ghani, serta Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Tuan Haji Azman bin Osman alias Abdullah, kerana menyediakan ruang dan peluang kepada panel-panel Akram Negeri Terengganu bagi mata pelajaran perniagaan untuk menyampaikan info-info terkini serta jariah kepada calon-calon SPM 2021 khususnya anak-anak pelajar Negeri Terengganu. Sidang penonton, guru-guru dan anak-anak pelajar sekalian. Seterusnya, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu juga mengucapkan syabas, tahniah serta terima kasih kepada semua panel Akram subjek perniagaan yang telah menggembeling dan bergabung tenaga untuk menjayakan webinar pada kali ini, khususnya kepada dua orang PSC kita pada hari ini, Cikgu Nur Adisa binti Muhammad Nordin daripada SMKA Datuk Haji Abbas, Kuala Nerus, dan Cikgu Aida Rosliza binti Embong dari SMK Cenderung, Kuala Terengganu. Semoga webinar kali ini mendapat restu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat untuk anak-anak didik sekalian. Selamat maju jaya dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator Cikgu Nasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hishamuddin bin Osman atas ucapan dan kata-kata dorongan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi alhamdulillah, saya sebagai Ketua Guru Akram bagi mata pelajaran perniagaan amat menghargai segala usaha yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, khasnya unit TVET, bagi memberi peluang kepada kami untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat tentang subjek perniagaan kepada semua pelajar SPM Negeri Terengganu terutamanya. Sama-samalah kita mengambil manfaat dengan mendengar dengan teliti apa yang bakal disampaikan oleh fasilitator nanti. Okay, sekarang cikgu akan memperkenalkan dua orang fasilitator daripada Guru Akram Negeri Terengganu yang akan menyampaikan
ceramah sebentar nanti. Okay, selamat datang. Cikgu ucapkan kepada kedua-dua orang fasilitator. Diperkenalkan, fasilitator pertama nanti ialah Cikgu Abdisa Nur Adisa binti Muhammad Nordin yang merupakan guru SMKA Datuk Haji Abbas. Dan fasilitator yang kedua ialah Cikgu Aida Rosliza binti Embong yang merupakan guru daripada SMK Cendering. Jadi untuk tidak membuang masa, cikgu terus mempersilakan fasilitator pertama iaitu Cikgu Adisa binti Muhammad Nordin untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Nasaruddin bin Nordin dari SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih juga kepada Encik Isyamuddin bin Uthman, Ketua Penolong Pengarah Unit TWET, Sektor Pembelajaran JPNT. Okay, dan selamat datang cikgu ucapkan kepada semua calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran perniagaan 3766 ke teknik menjawab SPM secara atas talian pada hari ini. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan selamat datang teknik menjawab SPM 2021 secara atas talian. Slide seterusnya adalah guru-guru akram perniagaan negeri Terengganu. Ini guru-guru akram perniagaan negeri Terengganu yang terdiri daripada 8 orang dari pelbagai sekolah, yang mana 8 orang guru ini telah menyumbangkan tenaga, usaha, masa untuk menyediakan modul dan soalan-soalan bagi mata pelajaran perniagaan di negeri Terengganu. Okey, seterusnya untuk slide seterusnya cikgu akan terangkan format instrumen pentaksiran. Format instrumen pentaksiran. Jadi dalam format instrumen pentaksiran ni kita ada cikgu akan terangkan 3 kertas kerana bagi mata pelajaran perniagaan dia terdiri daripada 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Jadi untuk kertas 1 dahulu cikgu akan terangkan dari segi jenis instrumen. Kertas 1 adalah ujian objektif, jenis item adalah aneka pilihan dan gabungan. Bilangan soalan adalah 40 soalan. Jumlah markah dia untuk kertas 1 40 markah. Dan peratus pemberatan untuk kertas 1 ni daripada 40 markah, peratus pemberatan dia adalah sebanyak 20%. Wajaran konstruk adalah terdiri daripada mengingat dan memahami adalah sebanyak 70%. Dan dari segi kemahiran adalah 30%. Okey, untuk kertas 1, tempoh ujian dia ataupun masa menjawab dia adalah 1 jam 15 minit. Dan cakupan konteks adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk aras kesukaran, kalau awak tengok dekat situ ada R, nisbah S, nisbah T, rendah, nisbah sederhana dan tinggi. Untuk kertas 1, 5, nisbah 3, nisbah 2. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan format instrumen bagi kertas 2. Kertas 2 adalah ujian subjektif. Jenis item adalah respon terhad dan respon terbuka. Bilangan soalan, awak dah jawab MPP 1 baru ni. MPP 1 adalah format SPM sepenuhnya. Untuk kertas 2 ni, dalam ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A kita ada 6 soalan. Dalam bahagian A 6 soalan. Calon wajib pilih 5 sahaja untuk dijawab. Bahagian B 3 soalan. Calon pilih 2 sahaja untuk dijawab. Dan bahagian C 1 soalan wajib dijawab. Untuk kertas 2, peruntukan markah dia adalah pecahan markah dia adalah mengikut bahagian.
Okey, bahagian A 50 markah. Kenapa 50 markah? Sebab calon memilih 5 soalan. Okey, jawab 5 soalan, satu soalan 10 markah. Jadi 5 soalan 50 markah. Bahagian B, calon pilih 2 soalan. Okey, satu soalan 15 markah. Jadi bila pilih 2, total dia adalah 30 markah. Dan bahagian C adalah sebanyak 20 markah. Okey, jumlah markah adalah 100 markah. Pemberatan peratus bagi kertas 2 adalah 60%. Okey. Dan wajaran konstruk dia mengingat dan memahami sebanyak 30%. Kemahiran adalah 70%. Okey, masa menjawab adalah 2 jam 15 minit. Okey, cakupan konteks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dan manakala aras kesukaran adalah 5:3:2 sama dengan aras kesukaran bagi kertas 1. Okey, seterusnya untuk kertas 3, okey, kertas 3 jenis instrumen adalah projek, okey, jenis item adalah tugasan, bilangan soalan 1 tugasan sahaja. Okey, kalau tengok soalan tahun lepas SPM 2020, tajuk dia adalah trak makanan. Okey, jumlah markah adalah 80 markah. Pemberatan peratus untuk kertas 3 adalah sebanyak 20%. Okey, dan wajaran konstruk mengingat dan memahami kemahiran intelektual dan kebolehkerjaan. Dan tempoh ujian adalah sebanyak 10 minggu. Kalau tengok di situ dia tulis Mac hingga Mei. Tetapi oleh kerana tahun 2021 kita masih lagi dalam COVID-19, jadi berlaku perubahan bulan pada tempoh ujian tersebut. Okay, sebab sekarang ni dah bulan Jun. Okay, jadi tak lama lagi mungkin kita akan dapat soalan daripada daripada LPM lah untuk kertas 3. Okay, cakupan konteks adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Aras kesukaran adalah berdasarkan kriteria. Okay, suka cikgu ingatkan di sini untuk kertas 3, jika calon tidak menghantar tugasan, okay, atau tidak menyiapkan tugasan kertas 3, tetapi calon hadir menjawab kertas 1 dan kertas 2 semasa peperiksaan, keputusan yang calon akan dapat adalah tidak hadir. Okay. Jadi itu saja untuk format, untuk penerangan format instrumen pentaksiran. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya adalah kata tugas soalan kertas 2 bagi mata pelajaran perniagaan. Okey, untuk siri kali ini kita menekankan bahagian A, bahagian B dan bahagian C, dan dalam perniagaan terdapat 13 kata tugas yang perlu calon memberi fokus. Okey, fokus kata tugas dan cara menjawabnya supaya calon tidak kehilangan markah. Okey, kata tugas yang pertama, apakah, siapakah, tentukan, nyatakan dan kenal pasti. Cara menjawab adalah calon mesti beri huraian ikut peruntukan markah, iaitu 1 huraian 1 markah. Kata tugas yang kedua, mengapakah, bagaimanakah. Okey, di sini cara menjawab dia, calon mesti beri sebab atau huraian secara mendalam. Okey, kalau calon tengok di sini, ayat boleh berdiri sendiri. Okey, ayat boleh berdiri dengan sendiri ni ialah awak mesti bagi ayat yang lengkap. Okey, iaitu ayat yang tidak tergantung, ayat yang lengkap. Okey. Kata tugas yang ketiga, jelaskan. Okey, jelaskan di sini cara menjawab dia, calon mesti beri huraian dan contoh ikut peruntukan markah. Jadi kena rujuk peruntukan markah dan mesti menggunakan ayat yang lengkap. Okey, seterusnya kata tugas yang keempat, bezakan, berikan dan nyatakan perbezaan. Okey. Untuk kata tugas yang keempat, cara menjawab dia, calon mesti beri perbezaan dalam jadual ataupun calon boleh buat dalam bentuk huraian perenggan. Okey. Di sini calon mesti tengok peruntukan markah terlebih dahulu. Jika markah 6 markah, maka calon mesti memberi 3 perbezaan dan 3 perbezaan yang lain. Contoh soalan, jika perbezaan A dengan B, calon mesti memberi perbezaan A 3 dan perbezaan B 3. Jadi 6 markah.
perbezaan mestilah dalam aspek yang sama. Okey. Yang kelima, terangkan. Okey, untuk kata tugas terangkan, calon mesti menjawab, cara menjawab, beri fakta dan huraian yang berkaitan. Kalau soalan bergambar atau soalan situasi atau soalan yang ada maklumat, calon mesti beri huraian yang bercontoh. Okey. Dan untuk kata tugas yang keenam, cara menjawab adalah calon mesti beri fakta, huraian dan contoh. Okey. Jika soalan, huraikan jenis kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan, 6 markah di situ. Jadi cara calon menjawab adalah bagi 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Okey, jadi itu yang keenam, kata tugas yang keenam. Okey, kata tugas yang ketujuh. Okey, sejauh manakah beri komen dan pendapat. Okey, cara menjawab dia, calon beri jawapan yang menyokong dan tidak menyokong. Okey, contohnya jika P1 calon jawab setuju, maka alasan di bawah tu hendaklah alasan yang positif, iaitu alasan yang menyokong. Jika P awak jawab tidak setuju, maka alasan di bawah tu awak mesti jawab alasan yang negatif, iaitu tidak menyokong. Okey, yang ke-8 kata tugas, jelaskan kesan. Okey, cara jawab dia untuk kata tugas yang ke-8 mesti beri kesan baik, iaitu kelebihan, dan mesti beri juga kesan buruk, kekurangan. Bagi kata tugas yang ke-8 ni, suka cikgu ingatkan di sini, calon bukan sahaja beri kelebihan, calon mesti memberi juga kekurangan. Okey. Okey, yang ke-9, wajarkah, setujukah, kemukakan alasan dan beri hujah. Okey, calon mesti buat keputusan, nyatakan satu pendirian. Okey, ataupun calon beri alasan yang mendalam kenapa setuju ataupun beri alasan kenapa calon tidak setuju. Okey. Okey, kata tugas yang ke-10, bandingkan. Okey. Untuk kata tugas yang ke-10, cara menjawab iaitu calon mesti beri persamaan dan perbezaan antara kedua-duanya. Perbezaan dalam bentuk jadual iaitu sekurang-kurangnya sepasang. Okey, persamaan sekurang-kurangnya satu. Okey. Kata tugas yang ke-11, tentukan pilihan anda antara P dan Q. Okey, ni kalau soalan dia kata antara P dan Q, mana satu awak nak pilih? Jadi awak kena buat dulu cara menjawab dia, kena jawab dulu, buat keputusan. Contohnya awak pilih P. Jadi calon mesti beri alasan pilih P. Nyatakan kelebihan P dan kekurangan Q. Okey. Okey, kata tugas yang ke-12, syorkan, cadangkan, sarankan. Okey, cara menjawab kata tugas yang ke-12, macam mana kita nak jawab? Awak mesti beri pandangan, idea yang boleh diaplikasikan dalam sesuatu isu. Okey, kena beri cadangan lebih daripada satu dan awak mesti merujuk kepada peruntukan markah. Okey. Dan kata tugas yang ke-13 yang akhir adalah hubung kaitkan. Okey, untuk kata tugas hubung kaitkan, calon mesti beri satu pertalian berdasarkan ciri dan faktor. Okey. Contoh yang diberi, hubung kaitkan antara penawaran barang dengan bentuk pemilikan, saiz dan skala perniagaan. Jadi di sini untuk soalan ini awak mesti kaitkan pemilikan, saiz dan skala perniagaan dengan penawaran barang untuk menjawab soalan ini. Okey. Okey, itu antara 13 kata tugas bagi soalan kertas 2 mata pelajaran perniagaan. Okey. Seterusnya, slide seterusnya, bahagian seterusnya ialah cikgu akan terangkan soalan dan cara menjawab kertas 2 iaitu dalam sesi ini bahagian A dan bahagian B. Okey. Jadi harapan cikgu awak semua telah cuba menjawab soalan yang telah diedarkan ke sekolah-sekolah. Okey, iaitu modul MIP, tetapi Guru Akram telah mengambil beberapa soalan untuk diberi fokus dalam siri webinar ini. Okey. Jadi seterusnya
cikgu suka ingatkan di sini untuk bahagian A, satu soalan peruntukan markah dia adalah 10 markah. Okey, bahagian A. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan soalan yang pertama. Okey, soalan 1, rajah 1 di bawah menunjukkan dua organisasi. Gambar A, gambar B. Gambar A kalau kita tengok di sini adalah bengkel kereta. Gambar B adalah majlis belia faham. Okey. Soalan dia adalah senaraikan perbezaan dari segi aktiviti dan tujuan kedua-dua organisasi di atas, 4 markah. Di sini gariskan kata tugas yang diberikan adalah, kalau tengok pada slide ni, kata tugas yang berwarna merah adalah bezakan. Okey, jadi macam mana awak cara nak jawab soalan ni? Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, cara nak menjawab soalan ini, awak kena beri perbezaan. Okey, dalam bentuk jadual, awak kena beri, tengok pada peruntukan markah, 4 markah. Okey, mesti ikut peruntukan markah. Okey, jadi perbezaan dari segi aktiviti dan tujuan kedua-dua organisasi di atas. Okey, untuk soalan ni, dia dah tekankan, dah fokuskan aspek apa? Dua aspek, iaitu aktiviti dan tujuan. Perbezaan dari segi aktiviti dan tujuan. Okey, jadi yang pertama sekali awak kena bagi dalam jadual gambar A, OBU, organisasi bermotifkan untung. Gambar B, OBBU, organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, seterusnya kena beri perbezaan dari segi aspek yang pertama, aktiviti. Okey, untuk OBU, okey, OBU gambar A, bengkel kereta, H1A melibatkan jual beli barang atau perkhidmatan, atau calon boleh bagi jawapan membaiki kenderaan, 1 markah. Untuk aktiviti gambar B, okey, majlis belia faham, okey, OBBU, okey, H1B, okey, menyediakan perkhidmatan kepada ahli dan masyarakat, 1 markah. Jadi di situ kita akan dapat 2 markah. Aspek yang kedua, tujuan. Okey, untuk tujuan gambar A, OBU, H2A, cadangan jawapan memaksimumkan keuntungan, sebab bengkel kereta tu boleh memberi keuntungan. Gambar B, OBBU tidak mementingkan keuntungan, okey, menjaga kebajikan ahli dan masyarakat. Okey, dan awak boleh beri satu contoh untuk OBU dan satu contoh OBBU. Cadangan contoh bagi OBU di sini adalah bengkel kereta, 1 markah, dan contoh OBBU adalah ambil dalam gambar majlis belia faham. Contoh boleh rujuk pada gambar. Okey, jadi di situ awak akan dapat 8 markah, 8 maths 4. Okey. Okey, suka cikgu ingatkan di sini, okey, bagi soalan ni dia dah nyatakan aspek aktiviti dan tujuan. Tetapi soalan ini dia boleh keluarkan dalam bentuk umum. Okey. Jika soalan boleh berubah dalam bentuk umum, iaitu perbezaan secara umum bagi OBU dan OBBU, calon kena nyatakan 3 aspek perbezaan, iaitu yang pertama dari segi aktiviti, tujuan dan sumber keuangan. Okey. Ataupun calon kalau dia umum tak nyatakan apa-apa, calon boleh nyatakan mana-mana antara 3 tersebut. Antara 3 aspek tersebut dan mesti mengikut peruntukan markah. Okey, seterusnya soalan 1B. Okey, soalan 1B, dialog di bawah berkaitan dengan pemilikan perniagaan. Ramona, saya mempunyai kemahiran dalam bidang menjahit pakaian. Saya ingin membuka sebuah butik pakaian tetapi modal saya tidak mencukupi. Fatin kata, saya mempunyai modal sebanyak RM150,000 dan saya berminat untuk menceburi bidang ini. Ramona, kalau begitu bolehlah kita menjalankan perniagaan bersama. Okey, soalan. Bagaimanakah proses pendaftaran penubuhan perniagaan tersebut? 3 markah. Kata tugas di sini adalah bagaimanakah. Okey, untuk kata tugas bagaimanakah, awak kena beri sebab dan huraian secara mendalam. Okey, ayat mestilah
boleh berdiri dengan sendiri. Maksud boleh berdiri dengan sendiri ni, awak kena ada ayat yang lengkap. Okey, suka cikgu ingatkan di sini, okey, cara menjawab dia ialah, okey, slide yang seterusnya. Okey, kalau di sini awak tengok dekat atas tu, proses pendaftaran penubuhan perniagaan tersebut ialah, itu kepala soalan. Jadi setiap kali menjawab soalan, awak kena nyatakan kepala soalan. Ambil sebahagian daripada soalan itu, menjadikan dia sebagai kepala soalan sebelum awak memberi jawapan. Okey, itu sangat penting. Okey, jadi kita pergi di sini. Untuk 1B kita tengok cadangan jawapan dia adalah H1 mengisi borang carian nama, okay, iaitu borang PNA 41, 42. H2 mengisi borang A. H3 hantar kepada SSM atau pendaftar perniagaan satu markah. H4 membuat pembayaran RM30 jika nama sendiri atau RM60 jika nama trek satu markah. H5 mendapatkan borang D atau sijil perakuan pendaftaran. Okey. Jadi di sini, okey, cikgu suka ingatkan di sini, okey, kalau awak tengok pada soalan tadi, Ramona kata, kalau begitu bolehlah kita menjalankan perniagaan bersama. Maksudnya di sini perniagaan dia adalah milikkan perkongsian. Jadi kena jawab proses pendaftaran penubuhan milikkan perkongsian. Milikkan perkongsian dan milikkan tunggal, cara penubuhan dia adalah sama. Okey, yang kedua, untuk menjawab proses pendaftaran, prosedur, awak kena jawab langkah demi langkah. Okey, murid kena jawab huraian demi huraian dan tidak boleh melangkau ataupun jawab secara berturutan. Okey. Okey, untuk proses ni nanti awak akan hadapi semasa awak buat kerja khusus ataupun tugasan kertas 3. Okey. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya adalah soalan yang 1C. Okey, rajah 2 menunjukkan logo sebuah pemilikan perniagaan 3 markah. Okey, gambar ni cikgu rasa semua calon pernah nampak bila kita terjumpa ataupun kita lalu ikut pejabat pos. Okey, nampak pejabat pos mesti nampak logo ni. Okey, jadi logo ni adalah Pos Malaysia Berhad. Okey, soalan dia ialah huraikan ciri-ciri bentuk pemilikan perniagaan tersebut. Okey, untuk kata tugas huraikan, okey, cara jawab dia, calon kena beri fakta huraian dan contoh yang saling berkaitan. Okey, kena rujuk juga markah. Kalau di sini 3 markah, kena beri 1 fakta, 1 huraian dan 1 contoh. Jadi cuba kita tengok apa cadangan jawapan dia. Okey. Ciri-ciri bentuk pemilikan perniagaan tersebut ialah, jangan lupa tulis kepala soalan. Okey. Okey, di sini kena jawab dulu, bagi dulu fakta. Fakta 1, syarikat awam berhad. Okey. Okey, syarikat awam berhad ni adalah bab 1 iaitu di bawah tajuk pemilikan perniagaan iaitu fokus dia syarikat awam berhad. Okey. Jadi fakta 1, syarikat awam berhad. Okey, Pos Malaysia Berhad tu syarikat awam berhad, 1 markah dan kena beri huraian dia. Antara cadangan huraian dia ada 8. Okey, iaitu yang pertama, huraian 1 dimiliki oleh 2 orang ahli hingga tiada had maksimum, 1 markah. Huraian 2, modal dikumpul daripada pemegang share ataupun modal lebih besar kerana bilangan pemegang share tidak terhad. Okey, di sini cikgu nak terangkan sikit. Okey, jika calon tulis 1 orang hingga tiada had diterima. Okey. Kenapa? Sebab mengikut Akta Syarikat 2016 yang terbaru. Okey, penubuhan itu diterima. Okey. Okey, huraian yang ketiga, pengurusan dijalankan oleh lembaga pengarah yang dipilih oleh pemegang share, 1 markah. Yang keempat, ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016, 1 markah. Huraian yang kelima, liability terhad tidak melibatkan harta peribadi, 1 markah.
Huraian yang keenam, keuntungan diagihkan kepada pemegang share dalam bentuk dividen 1 markah. Huraian yang ketujuh, menanggung cukai syarikat ataupun calon boleh buat cukai lebih tinggi daripada cukai persendirian. Kenapa? Sebab dia syarikat awam berhad 1 markah. Dan H8, saham boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia 1 markah. Dan kena bagi satu contoh C1 Pos Malaysia Berhad 1 markah. Jadi peruntukan markah di situ adalah 3 markah. Okey. Jadi itu saja untuk penerangan daripada cikgu. Okey. Dan cikgu serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada fasilitator kita yang pertama, iaitu Cikgu Nur Hafizah. Jadi jika kita mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Cikgu Adisa tadi, Cikgu Adisa mengingatkan semua calon SPM supaya apabila memulakan jawapan, jawapan hendaklah dimulakan dengan mengambil sebahagian daripada soalan yang dikemukakan. Istilah yang digunakan oleh Cikgu Adisa tadi ialah kepala ayat. Selepas itu barulah calon memulakan jawapan dengan memberikan tumpuan kepada kata tugas yang diberikan. Jadi Cikgu Nur Adisa tadi telah menerangkan 13 kumpulan ataupun 13 set kata tugas. Dan di dalam soalan pertama tadi, soalan pertama bahagian A SPM, soalan 1A adalah kata tugas bezakan ataupun perbezaan. 1B kata tugas bagaimanakah, dan soalan 1C kata tugas huraikan. Jadi setiap kata tugas itu mempunyai teknik atau cara menjawab yang berbeza. Jadi untuk seterusnya, cikgu akan mempersilakan fasilitator kita yang kedua, iaitu Cikgu Aida Rosliza binti Embong daripada SMK Cendering untuk menyampaikan ceramah seterusnya. Dengan segala hormatnya, cikgu mempersilakan. Terima kasih Cikgu Nasaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Seterusnya cikgu akan menyambung kepada soalan nombor 2, contoh soalan bahagian A dan juga satu soalan contoh bahagian B. Okey, kita tengok seterusnya kita tengok pada slide soalan 2A. Okey. Rajah 3 menunjukkan sektor perniagaan di Malaysia. Okey, sebagaimana yang pelajar semua belajar, sektor perniagaan di Malaysia terbahagi kepada 3. Ya. Dalam gambar rajah, gambar yang pertama ialah sektor pelumbungan, gambar kedua adalah sektor pembinaan, dan yang ketiga tidak diberikan gambar, cuma dinyatakan X. Okey. Soalannya, jelaskan sektor perniagaan X. Markah 4 markah. Kata tugas di sini adalah jelaskan. Bila kata tugas jelaskan, apa yang para pelajar perlu jawab. Okey, para pelajar perlu beri huraian demi huraian mengikut peruntukan markah. Okey, kita beralih kepada jawapan skema slide seterusnya. Okey. Mulakan dengan jawapan dengan kepala ayat. Okey, sektor perniagaan X ialah huraian pertama, sektor ketiga ataupun sektor kedua. Ya, 1 markah. Sebab gambar yang pertama tadi ialah sektor pelumbungan, itu adalah sektor pertama. Gambar kedua, pembinaan ialah sektor kedua, iaitu sekunder, dan yang X yang tidak diberikan gambar itu adalah sektor ketiga. Para pelajar jawab sama ada menyatakan sektor ketiga atau sektor tertia, salah satu dapat 1 markah. Seterusnya, huraikan apakah yang dimaksudkan dengan sektor ketiga ataupun sektor tertia ini. Okey, huraian kedua,
Sektor ketiga ini melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan tertentu, 1 markah. Dan huraian ketiga, daripada pengeluar terus kepada pengguna. Untuk huraian 2 dan 3 ni, para pelajar boleh gabungkan dalam satu ayat ya, melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna. Jadi kita ada 2 huraian di sini. Dapat 2 markah di sini. Okey. Huraian seterusnya, sektor ketiga ini menyokong perkembangan sektor primer iaitu sektor utama dan juga sektor sekunder iaitu sektor kedua. 1 markah. Berdasarkan soalan ini, para pelajar dalam huraian seterusnya, huraian kelima, para pelajar perlu berikan contoh. Jadi jika dalam soalan ini tidak dinyatakan dalam X tu tidak diberikan gambar, para pelajar bebas mengambil mana-mana contoh yang sesuai dengan sektor tertia. Kalau dalam soalan skema ni diberikan contoh sama ada perkhidmatan pelancongan, okey, ataupun sektor pengangkutan, telekomunikasi, perbankan, perdagangan, perkhidmatan awam dan swasta. Cuma cikgu nak ingatkan di sini, jika dalam carta tu yang X tu diberikan gambar. Jadi bahagian contoh ni para pelajar perlu ambil contoh daripada gambar, okey, yang diberikan ataupun daripada bahan rangsangan yang diberikan. Jadi sini para pelajar akan dapat max 4 markah. Okey, kita beralih kepada soalan 2B. Okey, soalan 2B. Gambar 3 menunjukkan 2 syarikat perniagaan yang terkenal. Okey, cikgu rasa para pelajar dah biasa tengok simbol Petronas. Okey, satu lagi ialah Saudi Aramco. Saudi Aramco ni mungkin berkait dengan negara Arab Saudi ya. Okey, soalannya, mengapakah kedua-dua syarikat tersebut menjalankan usaha sama dalam perniagaan? 3 markah. Kata tugas di sini ialah mengapakah. Jadi bila kata tugas mengapakah, apa yang perlu para pelajar lakukan bila menjawab? Para pelajar perlu beri sebab ataupun huraian secara mendalam. Okey, soalan ini ditanya, mengapakah kedua-dua syarikat tersebut menjalankan usaha sama? Okey, 3 markah. Okey, kita lihat pada jawapan slide seterusnya. Okay, mulakan jawapan para pelajar dengan kepala ayat. Okey, kalau soalan dia mengapakah kedua-dua syarikat tersebut menjalankan usaha sama dalam perniagaan, jadi mulakan jawapan dengan kedua-dua syarikat tersebut menjalankan usaha sama dalam perniagaan. Okey, jawapan pelajar lebih menjurus kepada tujuan. Mereka menubuhkan usaha sama. Mengapa Petronas dan juga Saudi Aramco bersetuju untuk menjalankan usaha sama? Okey. Huraian yang pertama ialah usaha ini akan dapat meningkatkan kedudukan kedua-dua syarikat. 1 markah. Huraian kedua, usaha sama ini juga akan dapat melakukan perkongsian kepakaran di antara kedua-dua syarikat. Okey, 1 markah. Seterusnya, huraian ketiga, usaha sama ini akan dapat menambahkan keuntungan perniagaan pemilik bagi kedua-dua syarikat. 1 markah. Dan huraian yang keempat akan dapat meningkatkan dana syarikat. Jadi sini kalau kita lihat ada 4 huraian tetapi markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Jadi para pelajar walaupun memberi 4 huraian tetapi para pelajar akan mendapat max 3. Okey. Kita beralih kepada soalan 2C. Okey. 2C ini masih lagi bahagian A. Okey. Gambar 4 menunjukkan perniagaan yang melibatkan penjualan produk dalam pasaran domestik. Okey, gambar 4 tu cikgu rasa para pelajar semua dah biasa lihat, okey, di mana-mana. Inilah trend perniagaan sekarang, itu truk makanan ataupun biasa para pelajar sebut food truck ya, truk makanan. Okey. Soalannya, terangkan
Okey, terangkan ciri-ciri skala perniagaan di atas. Jadi kata tugas terangkan. Apa yang perlu para pelajar lakukan bila berkait dengan kata tugas terangkan? Para pelajar perlu beri huraian dan fakta dan huraian yang berkaitan, ya. Ingat, beri fakta dan huraian yang berkaitan. Okey, kita tengok slide seterusnya berkaitan dengan jawapan. Okey, mulakan jawapan pelajar dengan sebahagian daripada soalan ataupun Cikgu Adisa beritahu tadi, mulakan dengan kepala soalan. Ciri-ciri skala perniagaan di atas ialah, okey, bila kata tugas terangkan, berikan fakta dahulu. Okey, kalau tengok dalam skema ni, fakta 1, skala apa? Terak makanan, biasanya ialah skala tempatan, 1 markah. Lepas tu barulah bila kita kepala pelajar perlu nyatakan skala tempatan dahulu. Barulah diikuti dengan huraian demi huraian berkaitan dengan skala tempatan. Okey, kita tengok huraian 1. Okey, huraian 1, skala tempatan ni membekalkan barang dan perkhidmatan di kawasan tertentu sahaja, 1 markah. Huraian kedua, saiz pasaran bagi skala tempatan adalah kecil, 1 markah. Huraian ketiga, kos yang ditanggung adalah rendah, 1 markah. Huraian keempat, tidak melibatkan operasi yang besar, 1 markah. Dan huraian yang kelima, perlu nyatakan contoh. Okey, dalam huraian yang kelima tu perlu nyatakan contoh. Jadi disebabkan soalan ini ialah berdasarkan bahan rangsangan, iaitu diberikan bahan rangsangan berbentuk gambar terak makanan, ambil contoh, tulis terak makanan. Okey, tu cikgu nak tekankan di situ. Jika soalan berkait dengan bahan rangsangan, contoh tulis, ambil daripada gambar yang diberikan. Okey, cikgu nak tekankan di sini dan nak beritahu pada pelajar di sini, soalan kata tugas terangkan perlu beri fakta dan juga huraian. Para pelajar wajib nyatakan fakta, wajib nyatakan skala, 1 markah. Jika para pelajar tidak nyatakan fakta, tetapi para pelajar memberi huraian demi huraian, 5 huraian, peruntukan markah 3 sahaja. Walaupun para pelajar beri 5 huraian dan huraian itu betul, tapi markah yang diperolehi adalah 2 markah sahaja daripada huraian. 3 markah diambil 2 daripada huraian dan 1 lagi daripada fakta. Jadi 1 markah daripada fakta, 2 markah daripada huraian. Jadi kita akan dapat markah max 3. Jangan tinggalkan fakta. Ya, okey. Kita itu soalan 2A, 2B dan 2C berkait dengan soalan bahagian A. Ya, cikgu harap para pelajar mendapat pemahaman sedikit sebanyak berkaitan bagaimana cara menjawab soalan bahagian A, sebagaimana soalan 1 tadi diterangkan oleh Cikgu Nur Adisa dan cikgu ambil bahagian soalan 2 berkaitan 2A, B dan C untuk bahagian A. Okey, seterusnya cikgu akan ambil satu contoh soalan berkaitan dengan bahagian B. Okay, bahagian B, sebagaimana yang Cikgu Adisa terangkan dalam peringkat permulaan tadi, bahagian B, para pelajar dalam soalan format SPM diberikan 3 soalan. Okay, 3 soalan. Satu soalan diperuntukkan 15 markah. Okay, 15 markah. Jadi, para pelajar perlu pilih daripada 3, pilih 2. Okay, jadi jawab 2 soalan daripada bahagian B akan dapat markah 30 markah. Jadi untuk tujuan teknik menjawab hari ini, cikgu cuma ambil satu saja contoh soalan bahagian B. Okay, kita tengok soalan 7. Gambar 7 berikut berkaitan dengan sebuah perniagaan di Malaysia. Okay, kalau tengok gambar tu, keria antarabangsa. Ini kuih keria, ya. Okay, keria antarabangsa Haji Jalil di Melaka, harga 60 sen. Okay, dia beri maklumat berkaitan dengan perniagaan tersebut. Pemiliknya Haji Jalil Melaka, isteri Fatimah binti Muda, lokasi di Melaka, produk kuih keria, bilangan pekerja 15 orang, modal, sumber modal diperoleh daripada simpanan peribadi dan juga pinjaman daripada saudara mara, dan jumlah jualan tahunan ialah RM300,000. Okey, kita lihat pada soalan.
Soalan 7A, bagaimanakah pemilihan pemilikan perniagaan dan sumber pembiayaan yang sesuai membantu perniagaan Encik Jalil? 9 markah. Jadi kata tugas di sini adalah bagaimanakah. Jadi bila kata tugas bagaimanakah, para pelajar perlu beri huraian demi huraian secara mendalam. Dalam soalan ini ada 2 aspek yang perlu para pelajar beri huraian. Okey. Bagaimanakah pemilikan perniagaan? Satu aspek pemilikan perniagaan dan satu aspek lagi ialah sumber pembiayaan yang sesuai. Sumber pembiayaan apa yang sesuai? Okey, dan milikan perniagaan apa yang sesuai yang dapat membantu Encik Jalil. Okey, kita lihat pada jawapan. Okey. Mulakan jawapan pelajar. Cikgu ulang setiap kali ya, mulakan jawapan pelajar dengan sebab kepala ayat kepada soalan ya. Pemilikan perniagaan dan sumber pembiayaan yang sesuai membantu perniagaan Cik Jalil ialah noktah bertindih. Okey, sebagaimana yang cikgu terangkan tadi, kita kena terangkan, para pelajar perlu terangkan 2 aspek. Yang pertama dari segi pemilikan perniagaan dan yang kedua dari segi sumber pembiayaan. Okey, kalau pelajar tengok skema di sini, H1 adalah milikan tunggal. Okey, H2 adalah sumber pembiayaan dalaman. Jadi milikan tunggal itu adalah pemilikan perniagaan, aspek yang pertama. H2 itu adalah sumber pembiayaan. Itu aspek yang kedua. Jadi kita terang satu per satu. Okey, jadi huraian 1 adalah milikan tunggal. Kenapa kita nak katakan pemilikan perniagaan Cik Jalil ni, Haji Jalil ni adalah milikan tunggal? Kita beri huraian S1A, S1B, S1C. Huraian bagi milikan tunggal, bagi huraian 1 yang di atas. Okey, jadi pemilikan perniagaan Haji Jalil ialah milikan tunggal. Okey, huraian seterusnya S1A kerana ia dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh Haji Jalil. Okey, 1 markah. S1B, milikan tunggal ni, Haji Jalil bebas mengurus perniagaan. Betul kan? Kalau milikan tunggal dimiliki seorang sahaja, mestilah pengurus itu bebas untuk menguruskan perniagaan dia. Ataupun para pelajar boleh gunakan ayat, okey, Haji Jalil bebas membuat sebarang keputusan. Okey, salah satulah antara 2 tu ya. Dapat 1 markah. Seterusnya boleh juga huraikan berkaitan dengan milikan tunggal ini, dia mudah ditubuhkan. Ataupun para pelajar boleh beri idea berkaitan milikan tunggal mudah diurus kerana saiznya kecil. Yang tu 1 markah. Okey, terangkan dari aspek yang pertama. Aspek yang pertama, milikan apa? Milikan tunggal. Lepas tu huraikan tentang milikan tunggal tu. Okey. Seterusnya, aspek yang kedua ialah pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai bagi perniagaan Encik Jalil. Kalau milikan tunggal, agak-agaknya sumber pembiayaan apa? Sebagaimana yang para pelajar belajar dalam bab 3 tingkatan 5, sumber pembiayaan ada 2, iaitu sumber pembiayaan dalaman dan juga sumber pembiayaan luaran. Jadi bagi milikan tunggal ini, yang sesuai bagi pemilikan perniagaan milikan tunggal adalah H2, sumber pembiayaan dalaman. Okey, kalau sumber pembiayaan dalaman, sumbernya adalah daripada simpanan peribadi dan juga daripada rizal atau modal dari keuntungan. Okey. Jadi, bagi aspek yang kedua, huraian 2, sumber pembiayaan dalaman, 1 markah. Seterusnya, H2A itu sehingga H2G kita huraikan apakah sumber pembiayaan dalaman atau bagaimana dia membantu Haji Jalil, membantu perniagaan Haji Jalil. Okey, H2A. Sumber pembiayaan dalaman ini hanya melibatkan modal yang kecil sahaja. 1 markah. H2B, mudah untuk mendapat bantuan ataupun dana-dana khas IKS. Okey. Huraian seterusnya, H2C, pembiayaan daripada sumber dalaman ini tidak dikenakan sebarang faedah. Tidak dikenakan sebarang faedah ataupun boleh nyatakan juga hanya perlu membayar kos bagi memproses permohonan pembiayaan sahaja. 1 markah di situ. H2D, boleh nyatakan juga pembiayaan dari bank
atau institusi keuangan lebih mahal ataupun dikenakan faedah yang tinggi. Sebab itulah kita fokus kepada sumber pembiayaan dalaman. H2E, proses kelulusan sumber pembiayaan dalaman lebih ringkas ataupun lebih cepat, 1 markah. H2F, proses pembiayaan bank memerlukan pinjaman. Nyatakan kekurangan yang bank ni. Proses pembiayaan bank memerlukan pinjaman ataupun memerlukan cagaran dalam bentuk aset tetap ataupun tertakluk kepada syarat-syarat pinjaman. 1 markah. Okey. H2G, contoh. Berikan contoh. Soalan ini adalah soalan berdasarkan bahan rangsangan. Jadi ambil contoh daripada bahan rangsangan. Dalam bahan rangsangan tu dinyatakan sumber pembiayaan adalah daripada simpanan peribadi ataupun nyatakan pinjaman daripada saudara mara. Yang belakang tu pinjaman daripada agensi kerajaan jika dalam soalan tidak diberikan bahan rangsangan. Boleh? Jadi daripada huraian aspek pertama dan juga H1 melihat tunggal dan juga H2 sumber pembiayaan dalaman, markah yang diperuntukkan max 9 markah. Jadi para pelajar kena ingatlah ya, soalan bahagian B huraian perlu lebih detail dan mendalam. Kita beralih ke soalan 7B. 7B soalan yang terakhir. Wajarkah perniagaan Haji Jalil dikategorikan sebagai perniagaan bersaiz kecil? Nyatakan alasan anda berdasarkan aspek jualan tahunan dan bilangan pekerja tetap. Kata tugas di sini adalah wajarkah. Kalau kata tugas wajarkah, apa yang perlu para pelajar lakukan apabila menjawab soalan. Kita lihat pada jawapan. Para pelajar perlu nyatakan satu pendirian sama ada wajar atau tidak wajar. Jika wajar, nyatakan alasan-alasannya. Dan jika tidak wajar, nyatakan alasan mengapa tidak wajar. Berdasarkan soalan ini, jawapan kita lebih menjurus kepada wajar. Jadi fakta 1, wajar. Nyatakan, bila menjawab soalan macam ni, nyatakan wajar. Tulis saja satu perkataan wajar. Dapat 1 markah. Jangan tinggalkan. Jangan terus menjawab pada huraian tanpa menyatakan wajar. Anda akan kehilangan 1 markah yang mudah untuk para pelajar dapat. Ingat, tulis wajar 1 markah. Seterusnya barulah diikuti dengan alasan. Nyatakan alasan anda berdasarkan, dia dah beritahu aspek jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Dalam kita nak nyatakan sama ada perniagaan itu bersaiz kecil, sederhana atau besar, perkara pertama sekali yang perlu kita kena pasti adalah sama ada perniagaan itu perniagaan dari sektor pengilangan ataupun sektor perkhidmatan. Selepas kita nyatakan sama ada perniagaan itu daripada sektor pengilangan atau sektor perkhidmatan, barulah kita merujuk kepada jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Berdasarkan soalan ini, berdasarkan soalan yang diberikan pada para pelajar, perniagaan Haji Jalil terlibat dalam sektor pengilangan, iaitu dia membuat sendiri, memproses sendiri kuih keria. Jadi rujukan jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap, kita rujuk kepada di bawah kategori sektor pengilangan. Jadi huraian pertama, nyatakan dulu perniagaan Haji Jalil terlibat dengan aktiviti pengilangan ataupun PKS, dapat 1 markah. Seterusnya kita berikan dari segi aspek jumlah jualan tahunan Haji Jalil, itu huraian 2. Jumlah jualan tahunan Haji Jalil ialah RM300,000. Ambil daripada bahan rangsangan, dapat 1 markah. Huraian 3, RM300 ini menepati
ciri jumlah jualan tahunan bagi sektor pengeluaran iaitu antara RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta. Satu markah. Betul tak? 300,000 tu kan? Okey, menepati. Huraian keempat, kita rujuk kepada bilangan pekerja tetap. Okey, nyatakan dulu bilangan pekerja tetap perniagaan Haji Jalil. Bilangan pekerja tetap adalah 15 orang, satu markah. Lepas tu huraian kelima, nyatakan sama ada menepati ataupun tidak bilangan pekerja tetap ni. Okey, jadi bilangan pekerja tetap 15 orang ini menepati ciri bilangan pekerja tetap bagi saiz kecil iaitu antara 5 hingga kurang daripada 75 orang. Satu markah. Jadi perniagaan Cik Jalil ini wajar dikategorikan sebagai perniagaan bersaiz kecil kerana aktiviti penghilangan, jumlah jualan tahunannya 300,000 menepati antara 300,000 hingga kurang daripada 3 juta dan bilangan pekerja tetapnya adalah 15 orang menepati 5 hingga kurang pada 75 orang pekerja tetap. Jadi para pelajar akan dapat max 6 markah. Suka cikgu nak ingatkan di sini markah fakta 1 diambil 1 markah. Jika para pelajar tidak menyatakan wajar, para pelajar akan kehilangan 1 markah di situ, cuma akan dapat 5 markah sahaja. Okey, jadi soalan bahagian A dan soalan 7A dan juga soalan 7B ini adalah contoh bagaimana para pelajar perlu menjawab soalan bahagian B iaitu 15 markah. Okey, sekian itu saja untuk teknik menjawab pada hari ini. Untuk seterusnya cikgu sederhakan kepada moderator kita, Cikgu Nasharuddin. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Aida Rosliza. Jadi alhamdulillah tadi Cikgu Aida telah menerangkan beberapa kata tugas tambahan di mana dalam soalan 2A Cikgu Aida telah menerangkan tentang kata tugas jelaskan, soalan 2B mengapakah dan soalan 3C terangkan. Untuk soalan bahagian B, Cikgu Aida juga telah menjelaskan kata tugas untuk 7A bagaimanakah dan untuk 7B wajarkah. Jadi jika kita teliti dengan baik, setiap kata tugas itu memainkan peranannya yang tersendiri yang perlu pelajar fahami dalam menjawab soalan perniagaan kertas 2. Alhamdulillah, tumpuan web Mina kita kali ini adalah untuk bahagian A di mana 2 soalan telah dikemukakan tadi dan juga bahagian B, 1 soalan telah dijadikan contoh. Jika kita perhatikan juga soalan bahagian B, soalan bahagian B itu biasanya soalan nombor 7, 8 dan 9 diperuntukkan markah yang lebih besar berbanding diperuntukkan markah yang lebih besar bagi setiap pecahan soalan berbanding dengan bahagian A. Jadi maka tibalah kita di penghujung program webinar kita untuk kali ini. Cikgu suka menyampaikan penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, khususnya unit TVET, sektor pembelajaran yang menganjurkan program ini. Kedua fasilitator kita pada pagi ini, Cikgu Adisa dan juga Cikgu Aida, dan juga seorang yang di sebalik tabir, Cikgu Syukri Mansur daripada unit TV SIF yang membantu menjayakan rancangan ini. Semoga program yang dianjurkan ini mendatangkan manfaat. Jumpa lagi dalam siaran dengan fasilitator yang lain pula. Kita jaga kita, insya-Allah Allah jaga kita. Wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih semua.